Selamat malam Rohingya, meski lenamu di sisi mayat. Jangan menangis sahabat, ini Tuhan mengujimu. Selamat malam Rohingya, dunia sedang tidur lena. Di Rohingya sana, di Myanmar sana, mereka dibunuh. Siapa dibunuh sahabat-sahabat? Itu adik-adik kita, itu kakak-kakak kita, itu ayah kita sahabat-sahabat. Maka kita perlu letak dalam hati kita, ini bukan isu mereka, isu kita sahabat-sahabat. Berbanyaklah berdoa, jangan kau terlepas darinya. Islam di Mesir, yaitu Dr. Morsi. Kita jangan lupa bahawasanya bukan sahaja Dr. Morsi sahaja yang digantung, bukan sahaja dia yang dihukum, bukan sahaja dia sahaja yang diputuskan hukuman. Sudah ratusan ribuan pejuang Islam di Mesir ditahan di penjara Abu Ghraib, ditahan di bawah tanah, yang akhirnya mereka mati. Antaranya Syed Qutb yang matinya dalam cakapan Al-Quran dengan di hadapannya tali gantung. Yang ramai lagi umat Islam, pejuang-pejuang Islam, Zainab Al-Ghazali, muslimat yang gagah perkasa, yang dilanggar, yang cuba diambil bunuh, diberi racun dan sebagainya, yang akhirnya dia memilih untuk terus sabar dalam perjuangan Islam ini sahabat-sahabat sekalian. Muhammadur Rasulullah.